Ramai yang masih keliru berkenaan rogol dan juga ambang seksual. Satu perkara yang mungkin agak mengecewakan dalam kes-kes sebegini adalah tanda-tanda awal sering kita abaikan. Kebiasaannya kanak-kanak yang menjadi mangsa pada kes-kes sebegini, mereka akan mula menjadi pendiam, mereka akan takut untuk berada berseorangan ataupun mereka akan selalu menangis, selalu dapat mimpi buruk. Dan yang paling teruk sekali, sekiranya kes sebegini berlaku di sekolah, mereka akan takut untuk bersekolah. Ada juga di kalangan kanak-kanak ini yang mungkin akan menunjukkan tanda dari segi tingkah laku, di mana mereka ini akan bertindak lebih agresif ataupun terlalu tertutup. Mereka sampai tak nak share apa-apa dengan orang lain dan mungkin akan menjadi terlalu dewasa daripada usia mereka yang sepatutnya. Jadi jika ada anak-anak anda ataupun kanak-kanak yang anda kenali mula berjauhan daripada seseorang yang mereka rapat, tolong jangan anggap itu adalah perkara yang biasa. Percaya kepada naluri anda, cegah sebelum terlambat.